Korang dah ada belum resipi untuk rumah terbuka nanti? Disebabkan kita masih dalam mood raya, apa kata kita buat roti goreng rendang ayam? Biasa kita buat roti goreng sardin kan? Tapi disebabkan raya punya pasal, kita buat roti goreng rendang ayam pula. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Macam biasa kita perlukan rendang ayam. Korang nak masak baru boleh, nak guna yang baki rumah terbuka semalam pun boleh, nak guna dalam tin pun boleh. Untuk isi ayam ni korang hancur-hancurkan lebih kurang macam ni. Kemudian kita perlukan roti original klasik daripada Gardenia. Siapa yang tak kenal Gardenia original klasik ni, memang biasa kita pakai untuk buat puding pun boleh, untuk makan sapu jam pun boleh, ataupun korang nak ambil garlic spread, sapul ke atas original klasik Gardenia and then bakar dalam air fryer pun boleh. Berbalik pada roti goreng kita tadi, korang letakkan rendang ke atas kita punya roti ni. Korang rata-ratakan dia sampai sekata dapat lebih kurang macam ni. Lepas tu nak bagi special sikit, korang boleh taburkan dengan cheese mozzarella. Untuk buat roti ni sebenarnya ada 2 cara nak masak dia. Yang pertama, korang ambil air fryer, kita masukkan kita punya roti, kemudian kita bakar 190 darjah Celsius selama 5 minit. Kemudian korang boleh dapat kita punya rendang toast macam ni. Ataupun yang kedua, kita buat roti goreng. Untuk celupan tepung dia, kita perlukan setengah cawan tepung beras, 1/4 cawan tepung ubi kayu, 1/4 cawan tepung gandum. Kemudian korang boleh masukkan dalam 1 sudu tepung jagung, sedikit serbuk kunyit nak bagi warna dia, sedikit garam. Kemudian korang boleh masukkan air sikit-sikit. Kita tak nak terlalu cair nanti. Lepas tu korang kacau dapat kepekatan lebih kurang macam ni. Lepas tu kita boleh celupkan kita punya roti kat dalam kita punya celupan tepung, and then korang boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Untuk goreng ni buka api yang sederhana je. Bila dah garing elok, korang boleh angkat dan ketepikan. Kemudian siaplah kita punya roti goreng rendang ayam. Korang boleh hidang untuk tetamu rumah terbuka nanti, ataupun korang nak buat cheesy toast rendang ayam pun boleh. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.